guys, hari ni kita akan bermain game Demonology lagi. Dah banyak part dah, 3 part dah. 3 part. Kita akan bermain game Demonology lagi. Game ni seronok. Tak bosan kan. Kita bermain dengan Adam Aku Gaming lagi. Kita langsung ready je. Lama. Dah ke? Kita tunggu kejap. Dah. Ready lah. Ready pun. Ready pula. Start. Di mana ini? Oh, dekat rumah besar ni. Kita ambil ni. Kita ambil termometer lah. EMF nanti boleh ambil spirit box. Okay. Kita kan dah profesional, kita langsung laju. Laju, kita main laju. Laju. Kita cuba cakap dulu spirit. Jatuh. Hello. Apa ni? Apa nombor 3? 22. Jalan lagi. Berapa darjah ni? 20. Kita kena cari tempat dia punya bilik supaya lagi senang. Ni macam agak sejuk tapi macam biasa je. 19 lagi. Berapa? 20. Okay, biasa lagi. Kita cakap tidak ada apa-apa. 19 biasa. Cuba kita duduk bawah dulu. 19. Masih 19. 14. Terus. Lari. Spirit. Ni bom. Kita tak guna dah. Kita ambil langsung sini. Jom, kita ke sini. Tadi ke sini 14. Jom. Sini sejuk ni. 10 darjah. Tak ada lampu ke 10. Kak. Terangnya. Tak sini. Sini. Bawah tangga. Adam. Mana Adam ni? Bawah tangga. Berapa tu? Oh. Sini. Laser. Dia laser projector guys. Projector. Dia turun. 1. Freezing ke? Ini wujud hantu dia. Ambil kamera weh. Kamera. Aku nak ambil kamera, aku nak ambil gambar dia. Aku nak ambil ni jugalah. Ni spirit box salah. Aku nak ambil EMF. Aku nak tengok dia ada EMF 5 tak ya? Tu masih ada ke? Alah, dah tak ada. Oh, 5.
kita dapat apa? Kita dapat foto tak? Yes, dapat gambar dia. Dia tak cakap apa-apa. Apa? Tinggal apa ni? Tinggal break. Break. Balik oi. Break. Sekejap, kita apa tadi? Kita dapat apa ni? Capture a photo. Okay, dah dapat. Uncover ni. Okay. Balik oi. Yang balik. Balik Adam. Wait. Leather. EMF 5. Dan apa lagi satu? Spirit. Spirit. Dah, jom balik. Ni pasti betul. Kalau salah ni memang nak kena pukul ni game ni. Betul kan, sukses. Kita dah pro. Tadi apa nama dia? Dia punya mod apa? Cuba buat medium. Senang sangat. Okey, kita sudah memasuki dia punya tempat kerja lagi. Kat mana ni? Kat sini ke? Seperti biasa, termometer. Apa ni? Cross. Okey. Ini untuk dia punya apa, perlawanan kalau dia tengah nak marah kita. Kita ambil apa lagi? Spirit box. Itu nanti masa dia nak serang kita. Dia boleh buka lampu. Dia asal kita tutup lampu yang ni. Hello. Kita guna ni supaya boleh nampak dengan cerah. Buka lampu dulu. Gelap sangat. Tak ada pula kat sini. Maksud dia kat sana. Lari. Lejut. Kat sini. Jom kita apa ni? Tak ada apa-apa. Jom kita buka. Elektrik dia dah buka sendiri. Okay, dah. Kita buka ni. Apa ni? Gelapnya. Belum Macam mana ni? Kenapa aku tak boleh ni? Aku tak boleh. Dah buka dah. Akhirnya boleh buka juga. Sekejap, berapa tadi kat sini? 19. Sekejap, 15. 14. Kat garage. Tiga. 12 kat sini. Dia makin lama makin sejuk. Kita kena ambil apa dulu? Kita ambil setup dulu. Lari. Aku nak letak sini dulu. 9. Tak sini. Tak timur. Tak sini. Tak lampu. 7 dah. Jom kita ambil bunga ni. Kita ambil bunga ni letak sini. 4 saja. 4. Tiga. 2.
takutnya. 1. Dia makin menurun. Minus. Okey, sudah. Dari dulu. Freezing. Kita freezing. Mana freezing? Jom kita ambil. Nak ambil apa? Spirit book dengan booklet. Ini apa tu? Bising lah. Mama tolong. Oh. Nanti dia jatuh. Dia ni DVD. Bisingnya keluarkan dia dulu. Ambil spirit book. Bising. Dia tutup sendiri. Dia tutup pula. Mana dia ada tak? Ni apa benda ni? Sekejap ni. Tak ada apa-apa lagi. Balik dulu lah. Kita kena tengok dekat kamera. Tidak ada apa-apa. Tak ada. Kita letak ni dulu lah. Kita letak ini, tutup dulu. Ambil spirit book ni. Letak sini. Melayang. Lari dulu lah. Mamma mia. Dia melayang. Dia ganas sangat ni. Tadi dia melayang. EMF apa? EMF Oh, boleh. Okey. Aku ambil ni lah. Ini untuk pertahanan. Spectre. Kurang bukti lah. Revenant, Spectre dengan Demon. Kurang bukti. Pegang. Ini berapa suhu dia? Minus. Dia memang sejuk lah kat sini. Kat sini. Spirit box. Kita cakap-cakap kat sini. Ini tutup. Kita nak cakap Kita nak cakap. Tak apa. Rasanya nak tutup ke ni? Kalau tutup sama je. Pangkas spirit box. Apa lagi dia? Kita tengok ada Demon, Revenant, Spectre. Demon dia kena ada headprint. Demon, Revenant dia kena ada Ghost Rider. Dengan Spectre dia kena ada laser projector. Ini apa tu? Dia ni, dia tak tulis apa-apa lagi. Dekatkan sini lah basement. Tolong.
Memang lah. Memang. Tolong. Kita main pusing-pusing lah. Tolong. Dah ke? Oh, selamat. Selamat. Kita pergi ni. Dia macam tahu lah, dia suka jatuh ke barang. They do not more likely to throw item. Okay, Revenant ni low hand cooldown, Revenant. Okay, di mana Demon Hunt Frequently Cross more effective on them. They are extremely hostile and Revenant. Spectre ni dia suka jatuh ke barang. Ni pun suka jatuh ke barang. Mungkin Spectre kot. Mungkin Spectre. Mungkin lah. Suka sangat lagi ni. Suka sangat main kejar-kejar. Adam mati, Adam. Balik Adam, balik. Spectre balik. Balik. Spectre je. Rasa kot, bukan kot, atau demon kan dia hostile kan. Headprint. Kalau apa Spectre dia kena ada gitu. Rasanya salah kot. Tak tahulah. Demon, aku dah agak demon sebab dia hostile. Kan dah kata. Tak pula. Okay, subscribe and like juga ya. Okay, ini sudah pengakhiran cerita. Dan jumpa korang di next video. Bye bye.